Sekarang ni kita dah sampai dekat nama tempat ni. Nama tempat ni pun saya tak tahu. Kita tak main bagi tahu lah tempat ni nama apa nak. Pagi ni kita punya agenda dia. Apa dia? It belong to us. Belong to us. Pagi ni kita macam melawat museum rasanya. Let's go. Kita tengok apa kemanjadian dia. Emma, program kita pagi ni apa dia? Kita pagi ni kita ada lawatan di museum katanya. Saya tak tahu museum tu nama apa. Dah cari buat sebelum museum lah untuk nak ungkai mimpi tu tempat tu nama apa. Layan je. Wah, bajak mabuk lagi pagi-pagi ni. Yeah. Second day, Nanning Museum. Okay. Okay. So, pagi ni kita dah dapat dah tentatif kita. Tentatif kita akan pergi ke museum. Tapi tak tahulah museum dia dekat belah mana. What you doing? Pagi dia orang cakap plan je kita nak pergi ke museum. Alright, so sekarang tujuan kita datang ke sini adalah untuk The China ASEAN Nanning Theatre Week, Minggu Teater lah. So Minggu Teater ASEAN ni yang dijemput daripada Malaysia, tim Akrab dan JKKN Kedah. Nanti akan ada aktiviti-aktiviti teater. Kita tengok macam mana proses dorang dan proses latihan dorang. So kita, Cik Afiq, Sekarang ni kita berada di Nanning Municipal Museum untuk lawatan Tangible Cultural Heritage. Kita akan split, satu tim kita akan pergi lawatan dan saya akan terlibat untuk bagi rimak wakil negara. Itu. so sekarang kita tengah berada dekat perasmian dia lah. Alright, ada satu perkara yang aku rasa tak berapa nak menarik. This booth pamerkan Malaysia Aku rasa sangat malu as a Malaysian sebab dia tak ada mempamerkan langsung tentang budaya-budaya yang ada di Malaysia. Yang dia letak dekat sini adalah potret-potret of contemporary punya piece yang not present as a Malaysian. Sebab aku rasa semua country yang ada dekat sini, Indonesia, Laos, Thailand, every country dia bawa, dia present culture dia masing-masing, apa yang ada dekat negara dia. Aku tak tahu lah siapa yang set up booth ni. Aku memang geram betul lah benda ni. Sebab benda ni tak boleh buat main Kita memang present as a Malaysian di Minggu Teater. Kita nak tahu apa yang ada dan sebenarnya banyak saja. Kita ada Mak Yong, kita ada wayang kulit, kita ada Mek Mulung, kita ada Randai daripada Negeri Sembilan, kita ada GK, kita ada Menora, kita ada Awang Batil. Banyak tapi satu benda pun tak ada dekat sini. Apa benda lah diorang. Aku memang tak puas hati tentang benda ni. Sebab benda ni tak boleh dibuat main sebab kita bawa nama negara kita, tapi apa yang kita present tentang kita tak ada barai. Aku nak pertahankan apa yang patut diorang buat. Tak tahu lah siapa buat kerja mendalam macam ni. Teruk, sumpah teruk. Kau tengok Tengok Made Indonesia. Present batik dari Indonesia. Kau tengok daripada Thailand. Diorang bawa karya-karya diorang, buat direct dekat sini, buat semua dekat sini. Tapi kita apa yang kita boleh present? Apa yang kita boleh present as a Malaysian? Pameran perkara pertama yang berlaku pada hari ini adalah pameran. Hakikatnya pameran kita, kau tengok beza Aku perlu bezakan dan aku perlu bandingkan. Tengok, kosong. Ini pun alat muzik yang kita bawa dan nak letak, tak ada ruang untuk nak hias. Kosong teruk lah. Memang barai. Tolong ambil tindakan lah benda ni. Tak boleh buat main lah. Malaysia Luyo Isu Skill about acting very easy. Okey, hari ni hari yang pertama, malam yang pertama kita di Nanning Guangzhou, China. Belakang kita ni adalah Opera House Nanning. Opera House for theatre performance besar weh. Dan kita orang akan tengok persembahan malam ni. Ada dua tim kalau tak silap. Untuk satu malam akan ada dua tim. So malam ni Indonesia dengan another country lah. So nanti kita orang pun akan perform juga dekat sini. Okay, mengasihkan juga jejak stage antarabangsa. Alhamdulillah. Thank you team Abang Ai yang suggestkan saya. Nampak usaha, tawakal, doa, kabel Dan kroni. Kroni. Rasuah dah. Bam melanggar. Let's go, kita tengok ruang dia. Dia Cik Abang biasa saja. Siapa nama
Itu rahasia. Tinggal di mana? Rumah Bonda. Bolehkah kami? Boleh apanya abang? Jalan sama. Oh itu bahaya. Jangan bimbang kami bujang dan tertantang. Dapat tiket yang dia tulis dekat sini. Nanti aku translate. Tak faham. Pukul 8 start. Nanti kita tengoklah apa kejadian dia. Jom kita tanya diorang satu perkataan untuk describe malam ni. Apa yang diorang rasa. Let's go. Okay, Bajak. Satu perkataan je. Satu perkataan cepat. Baik mulung. Jalan selalu. Selalu jalan. Selalu jalan. Smile. Amazing. Penat. Dah sekali. Nak balik. Bye. Kalau nak balik dah. Oh, 8. Syekh. Satu perkataan malam ni. Satu. Tak ada perkataan. Jom balik. Excited? Smell. Oh, ID. Sangat-sangat teruja. Melayu? Semudah kot. Okay, semudah. Bahasa yang saya belajar hari ni Puyau. Apa tu? Puyau tu tak mau. Ayang. Salah ni Wong. Kita kena scam lagi untuk kali kedua. Sebabnya? Sebabnya tariknya esok. Awal-awal hotel ni punya smell. Lepas tu tak jadi. Tak larat smell dah. Kita pergi lepas, so bus drop mana-mana. Maknanya tak tengok lah malam ni. Kita tengok show kita sendiri. Lalas, semua keluar balik. Sebab tiket salah tarikh. Tarikh tiket adalah tarikh show kita orang sebenarnya. Takkan kita nak tengok show kita? Tak boleh. So, kita on the way masuk. Let's go. Yang kita dah berjaya masuk ke dalam Opera House ni setelah cubaan kita untuk masuk tadi gagal disebabkan kita punya tiket tersilap tarikh. Jadi sekarang kita dah berjaya masuk. Cerita daripada malam ni adalah cerita berkenaan dengan smell. Dia punya watak utama adalah nama Wong. Kita tengoklah apa show malam ni yang ada. Oh, ay nagsisip mo ng ngingit. Biasa saja.